Memandangkan ramai sangat yang request resepi ni, jadi hari ni akak kongsikan. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang whipkan 400 ml whipping cream. Lepas tu tambahkan juga setengah cawan gula icing. Kalau korang suka manis, boleh lebihkan, tak ada masalah. Bila dia dah betul-betul kembang dan bertanduk, ketepikan. Kemudian kita whipkan pula kita punya cream cheese. Tambahkan juga sedikit esen vanila. Whipkan dia sampai sebati, lepas tu masukkan gelatin. Korang jangan risau, semua sukatan bahan akak dah letak dekat caption. Bila dah siap tu, just satukan kita punya adunan cream cheese dengan whipping cream tadi. Sambung lagi pukul dia sampai dia betul-betul sebati dan menyatu. Macam ni lah rupa dia bila dia dah betul-betul sebati dan dah jadi. Kita boleh buat kita punya spatula test, kita cocokkan kita punya spatula. Kalau spatula tak jatuh, maknanya dah siap, dah ready, dah boleh guna. Dan jadilah resepi kita kali ni, resepi cream cheese whipping cream yang super simple, super sedap. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.